Hai salam, hai semua, bersama pakar berkongsi ilmu kita. Kesehatan, kehidupan, inspirasi bersama. Hai salam, kita dengar dan fahami bersama. Hai salam. Hai salam. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini ialah Dr. Atifah binti Alias, pakar bedah am dari Salam Senawang Specialist Hospital. Okey, dalam episod kita pada hari ini, Dr. Atifah akan berkongsi dengan kita mengenai salah satu prosedur yang sering kita gunakan untuk pemeriksaan perut, iaitu kita panggil OGDS. Hai salam. Okey, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang OGDS, mungkin ada juga yang di kalangan kita yang tak pernah dengar apa itu OGDS. So kita kena tanya doktor dululah. Doktor boleh terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan OGDS? OGDS ni atau kita sebut sebagai esophago gastro duodenoscopy. Esophago tu esophagus, gastro tu perut, duodenum tu kita punya duodenum lah, usus kecil bahagian atas kita panggil duodenum. Usus kecil bahagian 3 bahagian, duodenum, jejunum dan ileum. So duodenum tu yang bahagian atas yang bersambung dengan perut. Okey, apa itu OGDS? Ialah satu tube yang fleksibel, di hujungnya ada kamera. Kita masukkan ke dalam perut melalui mulut lah. So dia akan masuk ke dalam mulut melalui saluran makanan esophagus tu, masuk gastro, stomach, perut dan terus ke duodenum lah. Okay, dia membolehkan kita untuk melihat apa yang apa masalah dalam perut dan esophagus beserta dengan duodenum. Boleh tengok kalau ada keradangan, kesan-kesan gastrik, atau ada ulcer, atau ada pendarahan. Juga boleh mengesan ketumbuhan lah, kanser di esophagus ataupun perut. Hai salam. Alright doktor, sebenarnya kan apa jenis penyakit yang boleh kita kesan melalui prosedur OGDS ni? Kita boleh kesan yang benign dan malignant. Benign tu satu yang, malignant tu maksudnya kanser. So kita boleh kesan kanser esophagus, kanser stomach, gastro, dan juga kita boleh tengok keradangan pada perut, keradangan pada duodenum, kalau ada ulcer dalam perut dan juga duodenum, kalau ada pendarahan daripada ulcer dan duodenum juga, dan juga kita boleh tengok keradangan kepada esophagus, ya, ataupun kita ada hernia, hiatus hernia dekat dengan esophagus untuk orang yang ada GERD lah. Okay, alright. Hai salam. Okey doktor, kalau macam contohlah seseorang tu telah dijadualkan untuk menjalani prosedur OGDS ni kan, apakah persediaan yang perlu pesakit tu buat dan mengapa pesakit tu perlu berpuasa sebelum menjalani prosedur tersebut? Selalunya kalau untuk OGDS ni kita akan nasihatkan pasien berpuasa lah sekurang-kurangnya 6 ke 8 jam sebelum prosedur, sebab kita nak perut tu kosong. Tujuannya ialah supaya kita, pertama, kita boleh melihat esophagus dengan stomach tu, perut dan duodenum bagian kita nak tengok tu dengan lebih jelas lah. Kedua, kita tak nak ada makanan sebab pasien boleh muntah semasa prosedur. Kita tak nak makanan tu masuk dalam saluran udara yang berada betul-betul di hadapan esophagus. Okey, kalau macam pasien tu ada mengambil apa-apa ubatan, perlu dihentikan ke untuk prosedur tu? Sebenarnya tak semua. Pesakit perlu bagi tahulah pada doktor sebelum kita jalankan OGDS. Ubat macam ubat darah tinggi kena makan ya. Sebab apa, kalau darah tinggi, kalau tak makan ubat darah tinggi, punya tekanan darah tinggi sangat, kita tak boleh buat prosedur tu. Okey. Soalnya ubat darah tinggi kena makan sebelum prosedur. Boleh minum air sikit. Yang minum air banyak, boleh minum air sikit untuk ubat darah tinggi. Kencing manis kita nasihatkan supaya tidak makan dulu sebab kalau kita berpuasa. Dan lagi satu lagi ubat cair darah. Jadi kena maklumkan kepada doktor kalau kita ambil ubat cair darah lah, sebab ada setengah ubat cair darah kena hentikan beberapa hari sebelum prosedur. Sebab kalau masih makan, kita tak boleh buat prosedur, takut pendarahan yang berlebihan. Kalau kita nak ambil tisu atau isi, kita tak boleh sebabkan makan ubat cair darah, nanti tak boleh berhenti pendarahan. Okey, faham. Hai salam. Alright doktor,
apa yang berlaku semasa prosedur OGDS ni? So sebab ramai juga pesakit yang rasa takut untuk buat prosedur ni sebab dia tak tahu apa yang berlaku semasa prosedur tersebut. So selalunya mesti orang akan tanya, patient of course akan tanya, berapa lama prosedur ni diambil lah untuk proses tu berlaku. Okey, apa yang berlaku ialah pesakit akan baring mengiring. Sebelum tu kita akan semur ubat kebas pada tekak supaya kita tak rasa sangat tiup tu masuk. Masih boleh rasa, cuma kurang lah. Okey, lepas tu patient akan baring, kita akan letak mouthpiece dalam mulut supaya patient tak gigit tiup tu. Sebab tiup tu kalau gigit bahayalah. Kita akan letak mouthpiece supaya scoop tu akan masuk melalui mouthpiece dan dia akan masuk melalui mulut. Bila sampai ke hujung tekak ni, kita akan minta pesakit telan. Jadi pesakit kena telan lah, macam minum air, macam makan nasi tu. So kalau tak telan, kita tak boleh masuk. Bila dia telan, kita akan tolak. So baru boleh masuk dalam esophagus. Bila dah masuk dalam esophagus, so kita akan teruskan sampai ke perut dan duodenum lah. Prosedur ni selalunya dalam jangka masa 3 minit ke 10 minit bergantung pada apa yang kita jumpa dan kerjasama pesakit lah. Jadi kalau pesakit kalau cuma ada keradangan, tak ada pendarahan, tak ada ketumbuhan, prosedur ni selalunya menangkan masa dalam 2 ke 3 minit saja, sekejap saja. Dan masa kita buat prosedur tu, kita akan pump angin dalam perut. So patient akan rasa tak selesa lah, sampai perut kembung. Tapi bila kita keluarkan skop tu, kita akan sedut balik angin tu lah. Jadi dia akan jadi lama kalau ada pendarahan. Sebab kita nak hentikan pendarahan tu. So kita ada beberapa modaliti lah untuk hentikan pendarahan supaya pendarahan tu berhenti dan kuranglah kebarangkalian untuk berlaku lagi. Normal ke kalau berlaku pendarahan tu? Kalau kita ada ulcer, memang dia normal lah. Kalau ada ulcer, ulcer tu boleh berdarah. Ada ulcer yang kita dah begitu teropong tu, ulcer tu tengah berdarah atau baru saja berhenti pendarahan ataupun ulcer tu dah baik. Kalau ulcer tu dah baik, kita tak akan buat apa-apa modaliti untuk hentikan pendarahan. Tapi kalau ulcer tu tengah bleeding, kita kena hentikan melalui skop tu. Okay, alright. Salam. So kita nak tahu juga penjagaan selepas kita buat prosedur OGDS tu. Selepas menjalani OGDS, apa yang selalunya patient perlu lakukan? Selalunya Mesti ada macam nasihat daripada doktor-doktor untuk patient semua. Pertama, lepas OGDS tu, kita akan monitor pesakit lah untuk beberapa masa, beberapa recovery phase lah. Kita akan monitor, tengok kalau okey atau tak, tengok ada simptom sakit perut ke, ada pendarahan ke. So kalau tak ada, kita boleh bagi balik lah. Soalnya prosedur ni day care sahaja, kecuali kalau pendarahan. Kalau pendarahan yang kita kena masuk dalam ward sebab kita kena tambah darah, kena monitor. Kadang-kadang dia boleh bleeding lagi dalam masa 48 jam macam tu. Jadi kalau nak makan tu, selalunya kita bagi makan, kita benarkan makan bila kesan ubat kebas sudah dah hilang. Okey. Salam. Alright, selalunya kan kita nak tanya soalan kalau patient tu yang berpuasa lah. Kalau macam masalah perut tu dia selalu terjadi kalau berpuasa. Okey. Kenapa orang selalu mengadu sakit perut ketika dia berpuasa? Selalu mengadu sakit perut, gastrik. Sebab kenapa benda ni terjadi dan kenapa perubahan waktu makan tu dia akan mempengaruhi keadaan perut kita? Sebenarnya sebab kita berpuasa tu, kita punya pola makan dah berbeza kan. Kita makan sahur dan kita buka puasa maghrib malam lah, dan siang tu kita tak makan dan tak minum, perut kosong. So bila jangka masa lama perut kosong tu dan tengah hari, memang biasa kita makan time tengah hari, kita punya penghasilan asid tu tinggi lah. Jadi akan menyebabkan sedikit keradangan dalam perut dan rasa pedih ulu hati tu memang ada. Tapi bila kita dah lama berpuasa, kita punya badan akan adapt, akan cuba adaptasi lah terhadap perubahan pola makanan kita lah. Sebab tu kadang-kadang bila tengah hari tu kita dah start. Sebenarnya time yang kita biasa makan, kita punya badan kan dia ada clock dia. So bila you biasa makan time tu lah dia akan rembeskan lebih banyak enzim, hormon untuk kita pencernaan makanan. Tapi bila time tu kita tak biasa makan, bila kita tak makan, kita akan rasa pedih ulu hati. Ambil masa beberapa lama untuk badan adapt balik dan kita akan rasa better lah by time. Salam.
Okey. Alright doktor. Kadang-kadang perut ni bila sakit kita tak boleh ignore dia punya signal dia tu. Apakah simptom sakit perut yang dianggap biasa yang perlu kita yang kita rasa sakit perut tapi kita rasa tu macam biasa. Tapi ada juga yang perlu kita rasa kita beri perhatian. Mungkin sakit perut tu bertambah serius. Kalau sakit perut tu berlarutan lah, berpanjangan ataupun dia ada simptom-simptom association dengan dia, ada muntah, ada bila kita tekan perut tu rasa keras, ataupun ada demam, ataupun ada simptom macam tak boleh telan makanan, kita panggil dysphagia, sebelum makan tu tercekik, ataupun ada rasa makan sikit dah kenyang, early satiety. Ini kita takut kanser lah. Selalu kanser usus ni dia simptom dia adalah makan sikit saja dah kenyang, sebab dalam tu dah ada ketumbuhan, jadi badan rasa macam dah ada makanan. Itu early satiety. Kalau gastrik berpanjangan pun kita kena teropong jugalah, sebab kita nak check sama ada bagi teropong tu kita akan ambil tisu sikit untuk tengok ada kesan jangkitan bakteria atau H. pylori atau tak. Sebab kalau ada jangkitan bakteria H. pylori, kita akan bagi antibiotik lah untuk treat jangkitan kuman tu. Jadi simptom yang cakap tadi, susah nak telat, rasa tercekik tu adalah simptom kanser esophagus, saluran makanan di dada. Kalau ada simptom-simptom tu, kena datang jumpa doktor lah untuk kita buat test siasat dan kita buat OCTS, tengok ada apa-apa masalah dalam esophagus ke, dalam usut, dalam duodenum ke, ataupun dalam perut lah. Sebab saya rasa macam orang dekat masyarakat dekat luar macam dekat kita pun Malaysia ni lah, selalu kalau masalah sakit perut tu adalah masalah biasa. Kadang-kadang kita tak boleh nak bezakan sakit gastrik ataupun appendix ke, ataupun sakit perut biasa, ataupun sakit perut masuk angin biasa. Salam. Okey, doktor, sepanjang pengalaman doktor bertugas sebagai seorang doktor, kes apa yang paling kerap berlaku semasa musim perayaan? Okey, musim perayaan ni kita tahu kita memang banyak makan. Dan kita punya makanan orang Malaysia ni banyak berlemak, berminyak, pedas. Jadi banyaklah sakit-sakit datang, sakit perut. Sebab sakit perut ni ada banyak jenis lah. Ada yang datang dengan gastrik, datang dengan appendix, atau sakit disebabkan oleh komplikasi batu dalam pundi yang berdu. Okay, gastrik ni sebab bila kita punya makanan banyak pedas kan, dan kita makan dan portion yang banyak. Pergi beraya rumah orang, kita terima tetamu, kita pun makan sekali. Betul. Jadi bila kita makan orang yang sakit gastrik ni sebenarnya trigger dia salah satu adalah makanan pedas, makanan pedas dan makanan yang banyak lah. Okay? Sepatutnya orang gastrik ni kena makan portion sikit tapi kerap. Jadi sakit gastrik selalu datang jumpa kita lah, doktor. Dan sakit gastrik ni paling, kalau yang okey kita just bagi ubat lah. Tapi ada yang paling teruk ialah kalau boleh perut bocor lah. Perut bocor? Dia berlubang lah. So itu kena memerlukan pembedahan lah untuk jahit balik. Lagi yang selalu saya jumpa ialah appendix, sebab makanan kita banyak pedas, bercili kan, biji-biji appendix tu badan kita punya usus tak boleh hadam. Jadi dia boleh masuk dalam saluran appendix tu dan menyebabkan blok dan keradangan. Jadi dia akan datang sikit perut belah kanan bawah yang kena pembedahan. Lagi satu yang selalu saya jumpa ialah siapa yang ada batu dalam pundi empedu. Jadi dia develop complication lah. Sebab apa? Orang yang sakit batu dalam pundi empedu ni dia susah nak makan. Sebenarnya tak boleh nak makan makanan berlemak, berminyak banyak, sebab dia akan menyebabkan sakit tu makin teruk. Jadi pesakit pun boleh datang dengan sakit disebabkan batu dalam pundi empedu. Dia boleh pundi empedu tu pun boleh penjangkitan kuman. Dia kena masuk ward, bagi antibiotik. Dan boleh juga buat pembedahan lah, yang sampai memerlukan pembedahan untuk buang pundi empedu. Okay, alright. Salam. So kita nak pergi kepada tips sihat semasa beraya. Okey, kalau boleh doktor sharekan tips paling penting untuk elak masalah kesihatan semasa perayaan, doktor. Jangan makan dalam portion yang banyak, makan portion sikit tapi kerap. So minum air banyak untuk elak hidrasi. Bagus ni minum air kosong lebih baik lah daripada minum air manis. Lepas tu elakkan kita susah nak elak kan, kurangkan lah. Susah nak elakkan sebab kita pergi makan rumah orang kan, orang hidang kita pun tak boleh nak tolak kan. Jadi kita makan dalam portion yang sedikit lah. Yang berlemak, berminyak, yang pedas tu. Okay.
Hai salam. Kita ada satu lagi soalan tambahan, berkenaan dengan sebelit dan juga buasi. Apa yang doktor boleh ulaslah berkenaan dengan sebelit dan buasi ni semasa musim perayaan ni? Okey, sebelum kita beraya ni, selalunya kita kurang minum air, makan pun banyak daging, ayam, kurang makan sayur. Bila kita kurang makan sayur, kurang minum air, kita mudah kena sembelit lah. Bila sembelit ni, kalau selalu sangat sembelit ataupun orang yang memang ada buasi, sembelit tu akan makin teruk lah. Bukan makin teruk, buasi tu makin teruk. Buasi makin teruk. Buasi makin teruk. Jadi dia boleh menerukkan buasi. Sama ada bila sembelit, najis tu keras kan, dia akan menyebabkan buasi tu berdarah, ataupun buasi tu boleh orang kata progress to another grade, macam daripada grade 2 ke grade 3. Selalunya kit akan datang sebab berdarah lah. Okey. Berdarah ni untuk buasi selalunya selepas kita buang air besar, dia akan keluar pendarahan, darah fresh lah, fresh blood. Selalunya selepas buang air besar. So macam kata dia punya toilet bowl tu akan ada banyak darah lah selepas dia buang air besar. Kadang-kadang dia boleh rasa benda turun. Kalau dia boleh masuk balik sendiri, maksudnya dia grade 2. Kalau tolak sendiri grade 3 lah. Jadi masa musim perayaan ni jangan lupa makan sayur, makan buah. Walaupun kita dah makan rendang, makan lemak, ketupat. Banyakkan serat. Banyakkan makanan berserat juga. Minum air kosong dengan banyak. So kena hidrasi lah. Okay, alright. Jadi kalau datang ada pendarahan selepas buang air besar daripada lubang lubur tu, datang jumpa doktor dan kita akan ada beberapa modaliti lah. Kita boleh start ubat, kita boleh ikat, bending, dan ada juga pembedahan open surgery like hemorrhoidectomy, ataupun sekarang ni yang paling baru yang laser lah untuk hemorrhoid. Okay, alright. Dekat hospital kat Salam pun memang ada buat rawatan laser tu lah. So siapa-siapa yang ada mengalami masalah buasi tu, bolehlah berjumpa dengan Dr. Atifah di Salam Senawang Specialist Hospital. Hai salam. So sebelum kita mengakhiri sisi podcast kita pada hari ini, so saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Atifah atas perkongsian yang bermanfaat mengenai OGDS. So boleh tak doktor nak berikan sedikit pesanan kepada penonton dekat luar sana yang mengalami masalah sakit perut ataupun rasa ketidakselesaan pada perut? Jadi kalau mereka yang mengalami masalah sakit perut berpanjangan, tidak selesa, rasa perut kembung, kalau ada masalah yang associated dengan kanser macam cepat kenyang, tak boleh makan, tercekik, ataupun turun berat badan yang banyak, kurang selera makan. Satu lagi adalah saya tak cakap tadi, kalau ada kesan pendarahan, pendarahan ulcer. Kalau kesan pendarahan ulcer ni selalu pasien akan datang dengan sama ada dia muntah darah, ataupun dia buang air besar keluar darah, ataupun najis hitam macam rambut. Najis sepatutnya brown kan, tapi ni najis hitam macam rambut. Kalau hitam macam rambut tu maksudnya dia ada kesan pendarahan daripada perut lah. Kalau najis hitam macam rambut tu memang kira macam hitam betul tu kan? Hitam macam rambut. Dia selalunya disebabkan oleh darah yang dah lama dalam usus, dia keluar, dia jadi nampak hitam macam rambut. Kalau dia baru, dia lebih maroon colour. Dia gelap je kan? Dia gelap sikit lah. Dia lebih pada macam colour maroon tu. Itu pendarahan yang aktif. Ataupun fresh blood tu boleh juga. Kalau dia hitam macam rambut tu, maksudnya dia ada kesan pendarahan, dia ada ulcer dan baru saja berdarah. Itu maksudlah macam doktor kata tadi, kalau dia muntah darah. Ya, muntah darah pun satu sama ada ulcer yang berdarah dalam perut, ataupun saluran makanan tu, esophagus tu ada keradangan ataupun ada kanser. Jadi kalau ada simptom-simptom macam ni, boleh datang jumpa doktor dengan segera dan kita akan buat siasatan, dan salah satu siasatan ni adalah OGDS lah. Jadi jangan takut buat OGDS. Prosedur ni selalunya sekejap sahaja, dalam 3 ke 5 minit sahaja. Rasa perut kembung tapi kita sekejap saja. Mungkin kita akan sedut balik angin lah. Jangan takut buat OGDS lah. Okey, terima kasih doktor. Jumpa anda di video yang seterusnya.